berlaku letupan ataupun bom di kawasan Tel Aviv. Apakah dengan secara lanjutnya maklumat khabar ini, ikuti bersama di dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada saudara-saudara yang diikuti bersama di dalam video YouTube FC Cinta Nabi. Maka sedikit pada malam ni dengan secara ringkas yang saya pungut saat ni daripada wartawan hak kelum lain dan juga daripada berita channel 14 Israeliah telah wilapure kata ada satu letupan dan kedengaran di kawasan Ramat Khan di sebelah timur Tel Aviv ataupun dikatakan Tel Aviv. Bunyi suara bom di kawasan Tel Aviv ataupun Tel Aviv di sebelah Israel itu di sebelah timur lah, daripada pemberita Al-Akhbar Ma'arif dan melaporkan bahawasanya letupan saat itu hampir dekat penjaga ehok polis. Yakni pihak daripada pegawai polis dia duduk di kawasan tu, maka berlaku bom. Maka bang ni tak tahu daripada pihak mana yang mentakkan bang tu. Orang panggil bang sawan kereng lah. Dia letak tanah tak situ tu. Maka dengan sendiri dia disapa masa yang telah letak masa saat itu, maka meletuklah bang tu saat ni. Tetapi tidak dilaporkan daripada berita Ma'arif tu kata ada sakit dan kematian daripada pihak orang yang ada di kawasan Tel Aviv ataupun Tel Aviv saat itu ketika meletuk bang itu. Hak laporan daripada Israeliah dan juga Chong hak 12 Chong hak channel 14 dia pun laporan lagu tu juga. Itu dua laporan sama saja hak dilaporkan oleh Ma'arif, iaitu Al-Akhbar Al-Ma'arif dan juga satu saluran lagi daripada channel 14 hak dia. Dan seterusnya kita pergi sikit pada beberapa masa yang telah lepas telah buat pertandatangan ataupun buat perjanjian di antara Israeliah dengan Mesir untuk nak memperjualkan Israel ini untuk nak jualkan gas kepada Mesir. Maka telah buat pertandatangan, yakni telah buat perjanjian sen sanja siap dah kata Mesir tu nak beli gas hak dia nak jualkan oleh Israeliah. Dalam hal tu juga daripada saluran channel 14 Israel pula wilaporan kata dengan secara sulit daripada Israeliah iaitu Perdana Menteri dia Benjamin Netanyahu ataupun Netanyahu saat itu telah mesyuarat dan juga telah berkecek dengan secara sulit dengan Perdana Menteri Syria, iaitu syarat ataupun dikatakan Kolani Perdana Menteri hak Syria sekarang tu. Buat berjanji apa? Buat berjanji Syria tu ataupun Kolani saat itu nak beli gas hak Israel juga dengan secara senyap-senyap. Sama itu laporan daripada channel 14 Israel kata Syria pun duduk dengan secara susuk-susuk ataupun menusuk duduk berkecek dengan Perdana Menteri hak Israeliah iaitu Benjamin Netanyahu ataupun Netanyahu tu nak tanda tangan nak buat perjanjian berkenaan dengan hubungan dengan gas juga. Hak ni laporan berita maklumat yang saya dapat daripada channel hak dia lah. Dan seterusnya telah dilaporkan pula daripada berita Al Jazeera dan juga daripada berita lain lagi, bahwasanya Perdana Menteri Netanyahu hak Israeliah tu istihar melalui dengan secara kebesaran iaitu sosial media dan juga melalui duta dan juga daripada kalangan pok dia tu di mana tepat ada rakyat Israeliah di luar negara, maka sekarang ni dia panggil klik habis suruh klik tepat, suruh klik ke negeri. Tok sewiduk di dalam negeri orang kerana sekarang ni Netanyahu kata nak jadi berbahaya di atas mereka selepas daripada berlaku mengembangkan ataupun laksanaan di beberapa hari ataupun daripada bulan lepas baru ni di kawasan Sydney, Australia tu tak? Berlaku mematikan 14 ekor hingga sampai kepada 15, setengah kata 20 ekor daripada rakyat Israeliah yang duduk berbekwah di tepi pantai di sebelah Australia saat itu. Beberapa
hari tu mapuh situ tu 15 sampai 20 kata setengahnya. Maka selepas pada tu menzahirkan kata perbuatan tu perbuatan orang yang benci kepada Israiliyah ataupun Kelum Totan daripada Rabot Zionis. Maka pihak Perdana Menteri pun suruh rakyat dia klik habis tak sehidup negeri orang, takut jadi kematian dan kemapuhan dengan sebab orang tengah duk rak ataupun duk totan Israiliyah sekarang ni. Maka dia panggil klik takut jadi berbahaya, takut hidup mapuh kat negeri orang. Dah lalu itulah dia istihar suruh klik mari duk negeri dah tepat teh. Jangan dia hidup di negeri orang lain, negeri orang lain hak tak ada jaminan. Dan lagi pula pihak pencamin Netanyahu tu minta permohonan kepada negara tu jagalah rakyat dia ataupun orang-orang dia hak ada di luar negara tu. Orang panggil riak wrong minta kepada negara-negara tu jaga rakyat dia ataupun orang-orang dia hak duduk luar negara sebelum daripada nak klik tu, dia minta jagalah ada keselamatan bagi rakyat dia. Kerana rakyat dia lah ni tu tak selamat dah kalau duduk luar negara sebab orang nanti nak hetai, orang nanti nak kata, orang nanti nak mana kata sekarang lah ni rakyat-rakyat orang-orang Zionis ni ataupun Israiliyah ni duduk dalam mata orang belaka. Masa mana luar dia mau kerja lah. Itu maklumat yang saya dapat pada waktu malam ni. Lalu itulah Netanyahu tu panggil rakyat dia suruh kelik duduk negeri belaka, hak duduk luar-luar negeri tu. Maka kau inilah untuk video ni, sekiranya ada maklumat yang terbaru saya akan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.